Orang ramai mendapati telur yang mereka beli semasa jualan telah rosak. Baru sahaja saya hendak membuangnya, saya ternampak satu cahaya keemasan. Apabila saya membukanya, ternyata ia adalah telur emas. Dia tidak tahu bahawa ini adalah telur emas yang boleh membuat keinginan menjadi kenyataan. Telur emas terus bersinar cahaya keemasan. Wanita yang tidak sedar itu meletakkan telur emas itu ke dalam peti ais. Seorang wanita memenangi jackpot di TV. Dia berkata rahsianya untuk memenangi loteri ialah membeli telur. Jadi wanita juga merancang untuk membeli beberapa. Tiba-tiba dia terdengar bunyi di telinganya. Wanita itu secara tidak sedar mencatatkan 3 nombor ini. Hasilnya, saya memenangi jackpot hari itu. Dia tahu ia adalah telur emas yang membawa tuah. Tetapi nasib baik belum berakhir. Wanita membuka pintu almari sambil membersihkan bilik. Terdapat timbunan wang kertas memenuhi seluruh ruang simpanan. Dia mengambil seikat bel $10,000. Matanya bertukar keemasan. Jadi saya cepat-cepat menutup pintu kabinet. Tetapi wanita itu hanya menoleh. Saya baru tahu bahawa wanita yang memenangi loteri semalam telah dibunuh. Dan ia adalah pencerobohan rumah dan pembunuhan yang disebabkan oleh telur emas. Apabila melihat perkara ini, wanita itu segera pergi ke peti ais untuk memeriksa. Nasib baik telur emas masih ada dalam peti ais. Dia menarik nafas lega, bersedia untuk menyembunyikan telur emas di tempat lain. Tanpa disangka, suaminya merenungnya dari belakang. Wanita itu bertanya kepada suaminya apa masalahnya. Tetapi suami melihat telur emas itu dan tidak berkata apa-apa. Kemudian loceng rumah berbunyi. Seorang pegawai polis muncul di sini. Mereka berdua memandang wanita itu sambil bercakap.